boleh bagi cadangan. Sebab dalam tengah-tengah nak pilih skuter ataupun kapcai. Ada orang tanya soalan macam tu. Ini saya tunjuk. Jom. Okey, kalau korang rasa okey, saya nak laju, hati panas, tangan panas, nak rem motor, saya boleh cadangan. Ambil kapcai. Okey, motor ni Honda RSX 150. Okey, kapcai ni dia ada dua jenis. Satu yang ada clutch. Okey, mai tunjuk. Ini clutch. Clutch maksudnya kita kena tekan baru kita boleh masuk gear. Okey, satu yang tanpa clutch tapi dia pakai kaki, dia masuk gear macam tu saja. Ada orang dia sakit bumbung, kalau sampai ada masalah sakit bumbung, biasa jangan pakai kapcai sebab kapcai dia menyasik. Nampak? First, kecil. Posisi riding ni dia tak selesa macam skuter. Okey, dia atas orang bukan semua orang dia sesuai pakai kapcai ataupun dia bukan semua orang dia sesuai pakai skuter. Okey, kapcai ni lagi satu. Dia tak ada tempat letak barang bawah storage ni. Jadi kalau korang nak letak barang, kena pasang baku dekat tempat sini. Korang minat motor yang ringan, saya cadang ambil kapcai. Okey, kapcai ni saya tunjuk. Kenapa kapcai dia boleh bawa laju? Sebab kapcai ni dia pakai rantai, nampak? Dia pakai rantai. Jadi kalau rantai kita bawa laju, dia tak putus lah. Jadi kalau korang rasa nak laju, nak main dekat, okey, biasa saya guna cadangan, ambil kapcai je. Okay. Tapi kapcai punya harga dia lagi murah daripada skuter. Biasa macam tu lah. Kenapa saya pun tak tahu. Okey, sekarang ni saya tunjuk skuter. Kalau korang nak bawa motor laju, skuter ni tak sesuai. Sebab apa? Sebab skuter ni dia pakai CVT. Mai, saya tunjuk apanya CVT. CVT ni adalah bahagian ini. Okey, dalam CVT ni kita ada, dia pakai belting. Dia beza sikit dengan kapcai. Jadi kalau kita pakai belting, skuter dia pakai belting, dia pakai getah. Belting tu dia getah. Kalau getah kita tak boleh hanya pulas saja. Kalau kita hanya pulas saja, belting tu dia akan putus. Jadi ini kena jaga tau. Skuter ni lebih kepada untuk jalan jauh. Sebab apa? Sebab dia punya seat, biasa kebiasaan seat ni dia lagi lebar sikit. Jadi kalau kita duduk atas seat ni, dia lagi selesa. Okey. Okey. Yang keduanya, bawah seat ni dia ada storage yang besar. Biasa skuter dia mesti ada storage. Jadi kalau kita nak pergi jalan jauh, kita nak letak beg, boleh letak dekat sini. Okey. Jadi kalau korang nak pergi jalan jauh skuter, jalan dekat, kapcai. Ini saya boleh cadangan. Kalau korang nak pakai kapcai jalan jauh pun boleh, tapi dia punya posisi riding tu susah sikit lah. Lepas tu nak letak barang pun susah sikit. Ini pendapat saya saja. Okey, kalau korang nak datang test motor, boleh je datang kedai saya. Okey, kedai saya dekat Jalan Berserah sebelah Public Bank. Yang paling penting tu macam tu Kedai saya ada pusat servis. Okey, see you guys.